Hai korang, saya Ain. Saya dari BJ Sound. Hari ni Ain nak review satu speaker dari brand EV, Everse 8. Yang mana speaker ni boleh connect ke Bluetooth handphone atau Bluetooth speaker. Dan korang boleh sambungkan juga ke mixer luar. Ataupun kalau korang tak nak sambung ke mixer luar, dia ada juga apps control yang mana korang kena download dia punya apps lah. Okay, nanti Ain letak apps dekat bawah. Korang boleh control melalui apps tu. Pakai handphone atau iPad pun boleh. Speaker ni dia friendly untuk basking. Kalau kau nak buat solo performance, sebab apa? Saiz dia sangat kecil, friendly untuk dibawa ke mana-mana. Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada untuk speaker ni. Okey, kalau korang tengok kat sini, inilah dia punya input untuk channel 1, channel 2. Yang ni dia punya output. Yang ni kalau korang nak connect ke Bluetooth lah. Yang ni dia punya volume. Okey, dia punya volume. Okey, speaker ni dia kalau tak ada terima apa-apa signal, dia akan mati sendiri tau. Jadi kalau bila dia dah mati, kau tak payah tekan dia punya switch on off kat bawah. Kau just tekan kat sini je, dia akan hidup sendiri. Tapi dia akan ada delay dalam 3 ke 5 minit. Nanti dia akan on. Okey, kalau kau minat untuk dapatkan atau kau nak tahu lebih lanjut lagi untuk tahu speaker ni, korang boleh datang by OM kedai kami atau ke Shopee kita. Bye.